Kita akan naik flight Tawau. So, jom kita ke Tawau. Antara negeri yang aku suka travel adalah negeri Sabah ni, terutama sekali bila kita pergi ke Tawau ataupun Semporna. Macam malam ni aku ambil flight pukul 10.30 malam, santai punya santai, tak sedar jam pukul 10 sekali semua orang dah masuk dah. Nasib baik aku duduk berdekatan dengan gate nak masuk. Flight pukul 10.30 malam, dijangka tiba di Tawau pukul 1 pagi. Alhamdulillah perjalanan memang smooth, cuma bergegar-gegar sikit lah. Sebab apa? Tawau tengah hujan. Sebenarnya ini adalah penerbangan sebelum kita dengar berita pasal ada banjir kilat dekat Tawau. Aku datang sehari sebelum pada tu lah. Cumanya nak cerita dekat korang, ada dua perkara berlaku kat aku pagi-pagi ni. Tapi dua-dua tu memberi hikmah dan membuktikan bahawa orang Sabah ni memang baik-baik weh. Macam biasa sampai ke immigration, settlekan dulu sebab kita daripada Semenanjung. Inilah dia Pakcik Ali, orang yang ambil aku dekat Tawau dan bawa ke Semporna. Memang jalan dari Tawau ke Semporna ni gelap betul weh. Sambil tu sembanglah dengan Pakcik Ali ni, tiba-tiba tayar pancit pula. Tengah hujan kami tukar tayar waktu ni. Lagi 15 km sebenarnya nak sampai Semporna, tiba-tiba tayar pancit. Jadi untuk PBT kat sini, kena tengoklah jalan-jalan Lubang tu kena tutup. Sebab apa? Bahaya juga untuk pemanduan waktu malam ni. Alhamdulillah kita dah sampai dekat 7-in di Semporna ni. Bagi mereka yang solo traveller ataupun bersama family nak duduk dalam kabin, boleh ambil unit yang macam ni. Aircon pun sejuk, cuma bilik air dia share lah. Nak dijadikan malam tu aku ada sedikit kesakitan, tapi bagusnya owner kabin ni dia siap bawa pergi klinik 24 jam lagi. Terima kasih klinik anda Semporna, layanan memang terbaik pagi-pagi. So inilah dia 7-in di Semporna. Nak tengok tak fasiliti dalam dia? Komen nak.